Waalaikumsalam. Hai sayang, bawa balik. Penat pun tak habis lagi ni. Oh, iya ke? Tadi tengah hari awak makan kat mana? Mana ada saya makan, saya kat pejabat je. Tak ada, tadi saya ingat nak ajak awak makan lunch sekali. Saya telefon handphone awak tak dapat. Lepas tu saya telefon office awak. Budak office cakap awak dah keluar. Awak makan kat mana? Tak ada. Saya mana ada keluar makan. Saya memang kat pejabat je. Lagipun saya rasa macam badan saya dah besar, saya nak diet. Tapi kenapa budak office awak cakap awak keluar makan lah? Budak office saya, siapa? Perempuan ke lelaki? Tak, perempuan. Oh, Tina lah. Staff saya tu memang masalah sikit. Blur. Saya pun tak tahu kenapa dia cakap macam tu awak. Mungkin dia tak perasan awak kot. Tapi kenapa saya telefon handphone awak tak dapat? Sebab tak ada line. Dekat pejabat saya kan kejap ada line, kejap tak ada line. So, internet kurang lah. Betul. Dah awak nak makan apa? Nak keluar pergi makan ke atau saya masak? Sayang, you masak lah. Sekali lagi. Sayang, you masak lah. Apa sayangnya? Macam sedap tau. Macam sedap. Macam sedap-sedap. Okay, macam sedap Ni, Mama ni dah habis hantam adik, hantam kakak pula. Bukannya hentam, nasihat. Alamak, tak payah nasihat lah. Kakak dengan Hadi okey je. Dia suka kakak marah dia. Marah dengan tengking tu lain. Kalau nak marah pun, tak payahlah tinggi-tinggi suara, cakap elok-elok. Saya tak faham lah dengan awak ni. Kenapa orang kena letak juga baju kotor atas katil? Awak tahu dah saya tak suka baju kotor atas katil. Tapi awak letak juga. Kenapa? Awak ni memang besar kepala kan? Saya letak baju kotor atas katil pun macam saya ni buat jenayah. Baju kotor kot. Kalau iya pun, tak boleh tolong masukkan baju kotor tu dalam tempat kotor. Kenapa saya akan tolong awak? Memang saya fokus sekarang ni. Tapi saya sakit hati sebab abang tak habis-habis nak salahkan anak-anak saya. Anak-anak saya tu bang, dah sebaik mungkin tu tak menjadi seorang isteri yang baik. Tapi menantu-menantu abang tu yang naik tocang. Naik tocang macam mana pula? Kakak tahu Hadi tu mengadu yang dia suka menengking. Kakak tu dah cakap perlahan-lahan, dah cakap elok-elok dah dengan Hadi. Abang tahu Hadi buat apa? Hadi jual mahal. Mentang-mentanglah kakak tu dah habis berlembut dengan dia, dia pula. InsyaAllah saya akan bayar, tapi gaji bulanan saya pun berapa je. Tak kisahlah gaji bulanan tu berapa. Bila dah hutang tu, bayar. Ya, Mama, saya akan bayar, tapi... awak buat apa sini? Ni, saya datang ni, saya nak bagi tahu awak yang saya terima. Hah? Terima? Tapi, awak kena okey-okey kalau pasal benda tu saya minta maaf memang salah saya. Tapi abang tegurlah saya baik-baik, tak payahlah marah.